Hari ni kita nak masak kuih tiaw sup ayam. Saya pilih masakan kuih tiaw sup ni sebab anak saya waktu tu pun dia tak selera makan. Kadang nak mengunyah pun waktu tu awal tu susah kan. Waktu kemo kan, macam tak larat penat kan. Masa kat hospital tu dia banyak makan bubur nasi lah, benda yang senang ditelan kan. So balik rumah kau setiap hari bubur nasi dia pun bosan kot. So salah satu kuih tiaw lembut kan. Kuih tiaw dengan sup. Dan bagi anak yang mungkin tak boleh nak telan juga, kita boleh satu cara kita boleh sebenarnya blend kuih tiaw tu dengan sup dengan isi-isi nanti. Boleh bagi makan sebenarnya. Alternatif kuih macam blended food lah. Macam blended food, betul lah. Alternatif untuk kanak-kanak yang tak boleh nak menelan sangat lah sebenarnya. So bahan-bahan yang kita perlukan, kuih tiaw yang saya dah celur kuih tiaw ni. Untuk supnya ada halia, bawang merah, bawang putih, lobak merah, lobak putih, ada pakcoy, tomato dan juga isi ayam lah. Senang budak-budak nak makan kan. Serbuk bawang putih saja untuk tambahan lah. Ni bawang goreng untuk kita makan nanti lepas dah siap semua ni. So kita tahu bawang putih ni banyak manfaat kan, anti radang, untuk sesama. So untuk anak-anak tak sihat, bawang dia pun sedap. Bawang dia wangi betul lah. So kita panaskan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak dah panas, kita masukkan bawang merah, halia dan juga bawang putih. Tumis dulu Kita tumis dulu, betul. Kita kacau dia sampai ada bau wangi tu. Saya masukkan isi ayam lah Senangnya ayam ni budak-budak senang terus makan. Tak ada tulang Sampai ayam separuh masak tu bolehlah kita tambah air lah. Lobak putih dan lobak merah dan juga pakcoy lah. Kalau masukkan, lepaskan dengan daun ketumbar dan daun sup. Untuk budak-budak dalam rawatan ni kita kena bear in mind sebab diorang imun masih rendah. So benda-benda yang raw ni kena masak betul. So alternatif untuk kita ambil bau dia, kita masukkan terus je supaya ada bau tu lah. So saya masukkan ada sulah, masukkan daun pakcoy, tomato, cili lah. Lepas sekali kita masukkan garam sikit. Siap kot, insyaAllah siap dah. Dah siap. Ayam. Lobak putih. Inilah. Kena suap lah baru dia makan. Wah, dia rasa. Makan carrot. Tengok tu. Padahal kat sekolah dia kata dia makan sayur. Dia kata. Kakak suka sup-sup kan, betul? Kakak suka makan sup-sup. Sedap tak, Iman? Sedap. Siapa nak bawang putih? Lupa nak bagi. Siapa nak bawang putih? Oh, dia suka juga? Dia makan. Crunchy. Jangan makan saja. Dia kalau dia suka makan tu je pun dia suka. Crunchy budak-budak kan. Dia makan je. Nak bagi berapa bintang untuk sup ni? Kakak nak bagi berapa? 10. 10. Nak bagi berapa? 7. 3. 7 ke 3? 7. Pandai lah dia. Iman nak bagi berapa bintang, Iman? 100. Cukup 100. Oh, 100 bintang. Macam ni, lain Iman ni sebab dapat tahu Afifah sakit waktu saya tengah mengandung dia 6 bulan. Iman ni tengah mana 6 bulan. Sampai dia dalam ward tu dah takut terbersalin dalam ward dah. Sebab saya pun ada history salin awal kan. So masa kecil tu macam mencabar jugalah. Sebab Afifah tengah sakit, nak start baby. Dia pula memang baru lahir. Tentu memang agak mencabar lah waktu tu. HPKK ni memang selalu kalau appointment Afifah memang dia orang akan ikut sekali lah. Dia orang tu dah tahu dah anak gimana hospital kakak. Nampak hospital kala-kala tu. Hospital kakak dah. Hospital kakak. Sebaik hospital tu selesa. Alhamdulillah tu lah. Bawa dia orang sekali. Sambil tunggu dia orang main-main lah kat situ. Best lah hari ni. Best tak masak-masak? Best tak masak-masak? Pandai masak-masak. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Bye.